Wow, mudahnya nak kumpul RM20,000 dalam masa 2 tahun je. Kalau saya minta anda simpan RM760 sebulan, ramai akan rasa ianya mencabar. Tapi, kalau saya tunjukkan cara kumpul RM20,000 dalam masa 2 tahun dengan kaedah yang lebih tersusun dan realistik, ini strategi yang ramai tak sedar mereka mampu buat. Ramai sebenarnya mampu menyimpan, tapi gagal kerana duit yang disimpan mudah bocor. Bila simpan dalam bentuk tunai, ia cepat digunakan tanpa perancangan. Salah satu kaedah yang lebih berdisiplin adalah tukarkan kaedah kepada simpanan emas macam ni. Untuk memula, anda cuma perlu daftar akaun emas bersama Public Go dulu tanpa sebarang charge. Selepas itu, anda boleh menabung gram emas secara konsisten setiap bulan. Contohnya, tetapkan matlamat, simpan RM760 sebulan selama 24 bulan dalam akaun Gap. Dalam tempoh 2 tahun je, anda boleh mengumpul sekitar 30 gram emas. Dengan harga jual emas sekarang sekitar RM700 per gram, nilai simpan 30 gram adalah sekitar RM21,000. Tetapi, berdasarkan sejarah, harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun. Menjadikan 30 gram emas ni tadi dah melebihi RM20,000 dalam masa 2 tahun. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi form sign up. Untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing dalam cara-cara dan langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.